Bang! Oi, pekak! Pun tak dengar juga. Oi, bang! Abu, kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami 2 beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami 2 beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak. Oh, kakak ada di dalam. Timah. Oh, Timah. Bu, kita datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, Kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, Kak. Abu, kenapa engkau ni nak pergi sampai Gunung Jerai? Ni buat apa, Abu? Hutan. Bukan Gunung Jerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, engkau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi nelayan. Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap semua tak kena. Semua salah. Memang salah lah, bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahalazim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Bilang kau sampai. Baru saja sampai, bang. Saya datang ni dengan tokek saya Cik Bakar. Datang tembak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tempurung? Bukan bakar tepung. Cik Bakar datang tembak burung. Oh, burung. Pekak. Hai, Abu. Kak. Kau datang seorang saja ke? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya? Bila kau ikut sarkas? Bukan buaya itulah, Kak. Tokek saya tu ulat bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya barulah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih baulu. Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ulat bulu. Abang, sekejap lagi nanti tokek saya Cik Bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya, tahu? Itu siapa pula yang datang? Itulah Cik Bakar tokek. Saudara kau tahu ke? Bukan tauke. Tauke. Tokek? Tauke. Assalamualaikum, Pak. Ada. Tunggu. Nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang. Dia bagi Assalamualaikum, Pak. Oh, Waalaikumsalam. Sila masuk. Terima kasih. Hei. Terau dah aku. Tidak, Encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse sudah blow. Siapa tak ganti? Sila Azan masuk. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Tak payahlah, biar di luar je. Panas lah. Ambillah kursi. Kursi? Apa kena susah-susah? Apalah, nak. Duduk. Saya pun kejap aja ni. Bukan nak lama, tak? Hai. Duduk. Sini. Rumah ni comel. Tapi comel-comel pun manis. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya si Timah. Timah? Kak Badar? Tak apalah. Duduk 3 orang barangkali? Dia dah pindah. Dulu dia di rumah depan tu. Siapa? Bergali. Dah jadi buka dia. Sabar.